Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita di dalam channel The Clan. So hari ni The Clan rasa video istimewa sikit lah. Sebab video ni adalah video terakhir The Clan unboxing pasal Digimon, InsyaAllah. So The Clan rasa The Clan akan pencen Digimon. So kita pencen membeli Digimon. Kita hanya akan main je lepas ni. Barang yang kita dah beli kita akan main So ni pasal terakhir ni, pasal hikmat. Okay, jomlah korang. Okay, sebelum tu selamat berpuasa pada korang. Kita dah masuk bulan puasa ni. Puasa betul-betul jangan puasa yang yuk. Okay, so jomlah teman dah akan buka parcel terakhir. So korang boleh tengoklah apa yang dah akan beli sebagai parcel terakhir barang Digimon dalam channel dah akan guys Tapi tak tahulah kalau masa akan datang saya akan beli lagi. Tapi setakat ni saya rasa saya pencen dululah. Okay, banyak sangat dah. Saya tak unboxing lagi Okay, jom kita tengok pasal apa terakhir ni. Ni saya beli daripada Impulse Gaming. Okay, dalam ada bubble wrap. Jom kita buka. Terima kasih korang teman saya unboxing. Kita dah nampak sikit kan apa saya beli tu kan. Saya beli the Impulse Gaming. Ya, itu dia guys. Akhirnya beli juga guys. Berabuk. Pendulum color version 4 Wind Guardian. Nampak tak? Version 4 warna hijau guys. Saya mula tak nak beli sebab saya tak suka binatang lain. Banyak binatang macam comel-comel perempuan kan. Tapi fikir-fikir balik, kita kena complete kan. Sebagai as a collector, yang biasalah collector ni kalau dia dah start beli dia kena complete kan. So saya complete kan 1 sampai 0 sampai 5 version 0, 1, 2, 3, 4, 5. So dia version 4 lah So itu dia. Tengok ni binatang dia warna hijau, frame and button warna grey, dark grey. Memang nice guys. Okay, so itu saja video kita unboxing with pendulum terakhir pendulum terakhir yang dia akan beli. Dia akan beli lagi pendulum lepas ni. Pendulum color lah terutamanya pendulum yang black and white. Memang dah akan tak collect daripada kecil lagi. Dah akan tak main. Tapi sebab rasa nak cuba, dah akan beli pendulum color. Lepas pendulum color tu, ni lah semua yang kat depan ni. Okay, so itu saja. Terima kasih kerana teman dah akan unboxing. Sekali lagi dah akan nak tunjuk. Ni lah version 4 Nampak tak? Version 4 Wind Guardian color Bandeplex. Okay, so itu saja. Terima kasih. So doakan The Clan kekal dengan The Clan punya impian nak bersara beli V-Pad dah lepas ni tak nak beli. Banyak, sangat banyak yang The Clan beli, tak main-main pun, tak buka pun lagi. So yang mana ada ni kita main dah dulu So itu saja The Clan nak bersara V-Pad. Assalamualaikum. Peace.